Assalamualaikum. Okey, kembali lagi kita ke kebun mertua Beja. Pagi ni petang ni. Hari ni 25 hari bulan. Datang misi rumput. Di sekitar pangkal pokok. Dan dah letak dah baja 2 kali. Baja Novatek subuh. Masuk kali kedua. Jadi kita mesin untuk bagi pokok dapat membesar dengan baik, sebab selain daripada rumput, pokok-pokok yang menjala tu, yang mengkarut tengok tu kan, di batang pisang apa semua. Sekarang Abang Jack tumpu dulu buang yang mengkarut tu di pokok-pokok mertua dulu. Di batang pisang tu tak lagi. Ingat nak bagi siap mesin di sepanjang sepanjang pokok kan. Sepanjang pokok, sambil-sambil tu ingat nak ganti pokok-pokok mertua yang mati. So itu hari bila kemarau tu memang pada bulan Mac tu boleh tahan lagi. Bulan puasa tu jadi banyak jugalah, ada dalam lebih kurang 8 pokok yang perlu diganti kan. Tu pun kalau kita tengok macam tu kan, masih ada lagi yang kecil, yang terbantut. Nanti kita tengok progres macam mana. Macam ni dah mesin, tapi pokok mengkarut di pokok mertua pun masih ada lagi yang belum buang kan. Ingat nak bagi siap dulu, supaya dapat tumpu buang pokok mengkarut. Lepas tu harap-harap dalam 2-3 kali lagi kot. 2-3 kali lagi insyaAllah dapat mesin, dapat buang pokok yang mengkarut. Yang ni pun bau mesin yang sebelah jalan. Tengok pokok dah besar, tapi itulah tak buang lagi. Bau mesin di sekitar pangkal pokok dulu kan. Yang ni pun sama naik ni, tak sempat lagi kan buat ikut barisan. Yang bau mesin ni pun mesin semalam tak buang lagi pokok mengkarut. Sebelah sana tu pun ada yang besar, ada yang kecil. Oh, ada burung. Ni ada burung buat sarang. Ada telur. Ada telur. Dia letak baja hujan memang cepat kan. Bila kita letak baja musim hujan memang cepat. Pokok rumput, pokok yang menjala tu kan. Jadi nak kena beres. Kita duduk tumpu nak siapkan yang tangki air tu kan. Jadi bila cik satu tumpu yang tu nak kena bersih kawasan dia nak konkrit, supaya senang dia nak konkrit. Jadi banyak masa habis kat bansal, nak siapkan bansal dengan nak siapkan tapak tangki air. Mesin tu kalau kecil sangat tu rasa rugi pula. Bila mesin luas macam ni tu, dia jadi ambil masa lah kan. Ni macam yang ni. Macam ni tak nak memperlahankan pokok mengkarut tu panjat di pokok pisang. Jadi Cik Zam mesin bagi luas sikit kawasan dia, jadi ambil masa kan. Ni kita pun penuh ni pokok mengkarut je. Dah buang tu nampak nak pucuk naik kan. Jadi tumpu yang tu dulu, nak mesin semua tak boleh. Tumpu yang tu mesin pakai pokok supaya
apa boleh letak baja. Lepas tu kita machine pelan-pelan, orang kata bahagian lain kan. Ni pun sepatutnya dah boleh pruning ni, yang tinggi-tinggi ni kan. Sebab yang tinggi macam ni sepatutnya dah boleh lah potong bahagian atas supaya banyak untuk merendangkan dia kan. Dia matuar ni kena macam tu. Hop, matuar. Itulah yang siapkan itu hari. Bansal dah siap alhamdulillah kan. Yang ni baru set up tangki air, yang tapak tangki air. Lepas tu nak buat sistem kan, piping kan, tangki air. Lepas tu pada pokok lah. Cuma tak nak rugikan masa, buat piping asas di bahagian tangki dulu. Nak kata asas tu tak juga, kalau boleh nak buat dua-dua, maknanya bagi dia boleh function gravity dan juga engine angin water pump. Guna water pump sebab je plan masuk elektrik kan. Jadi boleh guna engine sama kan. Satu macam mana pun nak kena sedut kan, air daripada ni telaga, nak kena sedut juga daripada telaga. Okay. Ni yang mesin tadi tak sampai hujung juga kan. Baru tapi tak banyak lah kan. Tu pun yang mula-mula ni separuh mesin kiri kanan pokok. Yang ujung sana tu mesin sebelah kiri je. Lepas tu kata pangkal pokok tu mesin sikit. Nak sampai hujung, lepas tu baru patah balik, baru lah nak mesin. Kata sebelah kanan pula kan. Sebelah kanan. Okey, ni lah keadaan. Dah siap dah semua. Cuma ni lah nak kena hati-hati juga. Ni tak tahu ni condition dia macam mana, sebab dia rapat di sebelah tebing. Tapi dah tanya dah tukang kontraktor, dia kata kalau buat pakai WRC insya-Allah tak patah. Harap macam tu lah kan. Takut air penuh kejap air lagi dia patah pula. Yang ni pokok kelapa, itu hari dah dah spray dah racun. Ni 5 sangkis. 5 sangkis pun nampak dah elok dah, tak baca. Cuma ni lah kelapa nak kena jaga. Tengok daun tak berapa cantik kan. Daun tak berapa cantik. Yang ni kat pokok kelapa. Yang ni yang kelapa yang tepi tebing, kelapa biasa ni kan. Kelapa untuk menguatkan tebing tanah, tak nak bagi runtuh kan. Tak nak bagi runtuh. Mungkin lepas ni buang ganti dengan pokok lain ke kan. Sebab kelapa ni kalau ikut tak sesuai. Bila terlanam terlampau rapat, dia tinggi, satu lambat berbuah kan. Jadi mungkin kita ikut formula dia 30x30 supaya pokok pun nampak cantik. Kalau nak tanam pun tepi tebing kita tanam pokok-pokok yang rendah je kan. Pokok yang tak mengganggu pembesaran pokok kelapa. Yang ni alhamdulillah lah. Ataupun mesin tu pun sebelah sana pun nampak dah mula panjang dah. Ingat itu hari lepas mesin nak sebab kelapa dia tak ada masalah kalau kita pakai racun kan. Ingat nak pakai racun. Pakai racun racun sentuh. Pakai racun sentuh supaya memperlahankan rumput ni. Kalau mesin yalah dengan ada baja pula, memang cepat. Tadi mesin bahagian masuk jalan masuk pun dah panjang lah. Jalan masuk pun. Okey, yang tu je untuk petang ni. Semoga kita semua dirahmati Allah. Kepada yang menonton, terima kasih. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, assalamualaikum.